Inilah nama dia, ayam bunuh diri. Besarnya. Besar daripada kepala. Anda telah sampai di destinasi. Pakai mana? Saya tak ada kat YouTube yang tu. Kenapa pula? For ambitious, L for luar biasa, Y for yes girl, tak pernah putus asa. I for artist, N for next level diva, I for Aliana, yeah nama dia. Sing it loud, A-L-Y-A-N-A. Dia bukan biasa-biasa, A-L-Y-A-N-A. Semua pakai dalam satu nama. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Aliana Suhaimi. So, today is my birthday. Yay! Memandangkan umur saya dah 23. Masa dah YouTube ni pun dah makin grow up. Wow! Untuk hari ni saya nak tukar sikit lah intro. Tukar intro kan, tadi do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do kan. Saya nak tukar jadi macam pantun. Pantun dia, irama berbunyi do, re, mi. Welcome back to YouTube channel Aliana Suhaimi. Wow! Masih kena tak? Okay, try 1, 2, 3. Irama berbunyi do, re, mi. Welcome back to my YouTube channel Aliana Suhaimi. Okay tak? Okay, so tu okay tu. Memandangkan hari ni kita pun dah buat intro baru. So konten hari ni kita orang nak buat saya nak bab kata orang Indon, traktir. Tahu traktir tu apa? Nak traktir lah, nak belanja. Duduk. Siut lah. Kita tengok mari kita. Tengah lombu, tak nak elak tadi. Sorry. So hari ni saya nak belanja family makan tongbol. Tongdrap. Tongbol, makanan ala yang besar mangkuk dia tu. Mangkuk dia besar. Cawan dia besar tu. Sebab dekat Tongbol dia ada claim voucher birthday. Dapat air Mega Thai Tea free. Wow! Yang besar. Yang besar tu tapi dia lain sikit lah. Orang lain kalau order dia air saja. Tapi untuk yang birthday apa tu? Claim voucher claim tu dekat atas dia tu macam ada krim-krim macam orang kata kek birthday ada lilin lah macam tu. Wow! Dia macam cocok lah tongca. Kita letak lah lilin. Kau dengar, kita nak tengok besar mana air tu. Dalam makan dalam 1, 2, 3, 4, 6. Dalam 6 ke 7 orang makan macam tu lah. Tengok habis ke tak. So ni kita orang tengah drive nak pergi ambil adik dekat kuliah. Sebabnya dia punya birthday pun bulan 5 juga. So kita sambut sekali lah. Sambut sekali je. Sekali makan. Okay, so let's go. A few moments later. So guys, kita dah sampai asrama. Kita tengah tunggu Azri dia dah. Azri turun. Kita nak maju. Tak yalah lambat. Macam ni kena hantar dekat depan ke? Dekat. Lain. Baju Jaya Pro. Mata 3. Ambil boleh buat macam ni tak? Bukan yang petak macam ni. 17 semua ni. Biasa ada Pagi pula Ustaz. Outing. Bukan outing ada minggu-minggu dia ke? Perempuan ke lelaki ke? Nama ayah tak apa? Oh, nama ayah tak apa pula. Maksudnya Jumaat ada hari yang perempuan boleh outing, ada hari lelaki boleh outing ke? 2 minggu ni semalam perempuan je. Minggu depan lelaki pula.
Tapi boleh, dengan mak ayah boleh walaupun minggu tu minggu perempuan. Alih-alih dekat Syah pakai dulu tak ada. Kalau minggu ni perempuan je lah. Mari sini lah. Kalian dah bertatu. Dulu kan saya kan letak je kan. Dulu saya tak payah cok. Saya tak cok pun, saya letak aku keluar. Dia cek kan ambil. Kau main letak je. Aku nak pergi valet parking ni. Valet apa? Valet parking. Bos, siapa nak bayar? Awak. Masih valet parking. Azia valet parking. Kereta bertatu tak kena. Berapa ringgit? Toh. Mahal tak jual. RM10 dah satu. Kita ada season pass dah pun. RM30. Oh. Sebab orang datang situ, awak cuma tunggu je kat depan tu. Bagi duit kereta, dia pergi parking. Lepas tu, masa awak dah nak ambil balik kereta, dia pergi ambil kereta awak, bagi lepas tu. Oh, nampak payah. Astagfirullahaladzim. Bawa Pro 2 je pun. Okay. Tak cukup. Ramai lah. Oh, tunggu lah. Ha? Kena tunggu. Tunggu orang. Tak ada meja. A few moments later. Besarnya. Besar daripada kepala. Dah. Whipping cream tak ada dia cakap. Kalau tak, yang birthday punya tu dia ada whipping cream. Ais krim. Habis dia cakap. Tak boleh. Tak Untuk hari lain boleh? Untuk hari lain kena guna kupon awis pula. Hari weekend banyak habis. RM29.90 satu. Tu awis birthday. Gaul je lah. Kenapa tak gaul? Lama tak gaul. Ambil bapa lu. Ambil bapa lu. Oh, betul juga ya. Dia nak ni jelly. Jelly. Jelly putih nak. Tak cukup beli lagi RM29 je. RM29 je. Harga satu tak. Yes! Kena saya. Besar tak ni? Kenapa tak lawa? Tak lawa? Tak mau. Baik mau ambil entik mak. Agak mati apa? Oh, apa air dengan ni? Kita dekat Telegram. Nanti ya. Sebab ni agak bisa dia lepas sampai iPhone kan. Tisu tu tak tepi. Tak ada mangkuk dia. Dah habis kan? Habis tak cukup. Nak kena repeat order ni. Apa dia tulis tu? Dia tulis apa tu? Mom know best. Mom always had the...
Apa? Tak ngapa dah? Manis. Ayam gantung. Kencok. Ayam gantung. Ayam gantung. Ayam gantung. Inilah nama dia, ayam bunuh diri. Dia nak konten TikTok. Headway. Pergi headway banyak lu. Masuk headway. A few moments later. Pergi Pak Alif. Ha? Kenapa Ali ada? Penakut ke? Ali tak pandai pakai ain pandai. Nak pakai lain. Tak pernah beri. Nak slipper. Nak slipper cantik. Tak mana. Sekejap. Ya pergi hilang ke? Hilang ke tak? Oh ni nak berak kan? Berak kat UTC tanya. Gila tanya. Kereta tu. Sama ni. Wow. Kenapa kereta tu? Oh, tahan je lah. Apa ni? Ada gambar je. Ha? Macam awak pun, awak kat ni jakut ni. Apa lebih? Oh, ya Allah. Apa ni UTC? Pergilah hilang malu. Tanya je. Lah tu kau tanya lah. Anda boleh tanya. Amri. Ha? Wih, bapak clear gambar. Buat benda? Apa tu? Clear. Berapa ringgit? Tak nak. Sudah pagar dah kunci. What? Habis. Masuk tu. Anda telah sampai di destinasi. Pakai mana? Tengok. Pakai gemuk ke? Tak takut ke? Tak takut nanti kena tahan. Itu dia budak melepak ni. Siapa? Aduh, mampu betul lagi ni.
Ya Allah. Ini mata sebar. Berhenti kat bawah. Sama nak kunci. Oh, asrama kunci juga. Ni kan aku tekan je. Selfie kat situ kita 5 minit. Tarik sini. Dah sampai. Bagi Amin naik ambil barang dulu. Sekejap. Depan. Selfie sekejap je. Bagi Amin naik ambil barang dulu. Nak kunci dah ni. Mana nak selfie? Dah tadi tak selfie kita 5 orang, mana ada selfie lagi. Ada orang main bola anak Oh, masuk belakang. Cepat. Lepas tu turun selfie dengan aku tu. Dah tak selfie lagi 5 orang dengan mak. Dia bagi Amin ambil barang tu. Kejap je selfie. Kagak betul. Kita ada muka mak pula. Boleh jawab ke mak tanya? Mana boleh je lah. Kalau aku doa apa macam tu juga. Sebab Nampak mana? oh, pasal apa tu? Ya Allah. Lepas tu macam mana tu? Dah tutup dah? Dah ambil pegang. Lepas tu kena rampas lah. Ui, buat handphone sekolah. Bukan main tu. Jangan letak dekat YouTube yang tu. Kenapa pula? Bye. Pelik pula. Ini kek. Dah jom.